Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami terdiri daripada kumpulan iaitu saya sendiri Siti Munirah binti Muhammad Razi, sahabat saya Siti Manisah binti Muhammad dan seterusnya Siti Nur Aina Suhad binti Muhammad Rusli. Untuk tugasan kali ini kami akan membentangkan tentang analisis kepelbagaian sosial budaya fokus kepada isu ketidaksamaan, faktor yang mempengaruhi, implikasi dan peranan guru dalam mendepani isu-isu tersebut. Okey, kita pergi kepada pengenalan. Kepelbagaian sosial budaya di sekolah merujuk kepada perbezaan dari segi etnik, bahasa, agama, adat resam dan status sosioekonomi dalam kalangan murid. Kepelbagaian ini menjadikan sekolah sebagai tempat pembelajaran yang unik dan memberi peluang kepada murid untuk memahami serta menghormati perbezaan antara satu sama lain. Namun, ia juga boleh menimbulkan cabaran seperti jurang pencapaian akademik dan perbezaan akses kepada sumber pendidikan. Kita pergi kepada isu ketidaksamaan akibat kepelbagaian sosial budaya di sekolah. Isu pertama iaitu terdapatnya jurang pencapaian akademik. Hal ini biasa berlaku kepada murid yang daripada keluarga berpendapatan rendah. Mereka sering menghadapi cabaran dalam pembelajaran kerana mereka kekurangan sumber seperti buku rujukan, bahan bacaan dan akses kepada kelas tambahan. Selain itu juga, persekitaran rumah yang kurang kondusif juga merupakan satu isu yang boleh menyebabkan mereka sukar untuk belajar dengan fokus. Seterusnya, isu yang kedua iaitu ketidakseimbangan penyertaan dalam aktiviti kokurikulum. Ia biasa berlaku pada murid yang dari latar belakang sosioekonomi rendah atau yang mempunyai budaya yang menekankan akademik lebih daripada aktiviti luar bilik darjah. Mereka akan menyebabkan kurang terlibat dalam sukan, kelab atau persatuan. Ini boleh menyebabkan pembangunan insaniah seperti kepimpinan, kerjasama dan keyakinan mereka itu kurang. Seterusnya isu yang terakhir iaitu isu terdapat jurang akses kepada teknologi pendidikan. Dalam era digital yang sekarang ini, terdapat perbezaan besar dalam akses kepada teknologi seperti komputer dan internet. Tapi murid daripada keluarga berada ni lebih mudah mendapat akses kepada bahan pembelajaran dalam talian berbanding murid daripada keluarga yang kurang mampu. Hal ini akan menyebabkan mereka ketinggalan kerana kekurangan kemudahan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya teruskan perbincangan kami dengan faktor yang mempengaruhi kepelbagaian sosial budaya di sekolah. Seperti mana yang kita tahu, sosial budaya ni kepelbagaian budaya yang boleh ditakrifkan sebagai hubungan masyarakat yang mempunyai pelbagai budaya dalam wilayah yang sama dan hidup bersama. So, faktor yang saya datangkan pada perbincangan kami kali ini iaitu 4 faktor. Yang pertama adalah faktor bangsa, di mana faktor bangsa ni setiap kumpulan etnik di Malaysia memiliki bahasa atau dialek yang berbeza. Contoh seperti mana yang kita tahu, pelajar di sekolah, pelajar kita bukan sahaja terdiri daripada satu bangsa, malahan pelbagai bangsa. So, sebagai contoh, pelajar Melayu ni dia cenderung untuk menggunakan bahasa Melayu, manakala pelajar Cina ni dia cenderung untuk menggunakan bahasa Cina, manakala pelajar Tamil dia cenderung untuk menggunakan pelajar India dia cenderung untuk menggunakan bahasa Tamil. So, itu yang faktor yang pertama yang saya kemukakan. Faktor yang kedua yang mempengaruhi kepelbagaian budaya di sekolah iaitu faktor adat resam. Di mana yang kita tahu adat resam ni yang mempengaruhi cara pelajar tu untuk merayakan perayaan. Cara mereka berpakaian, cara mereka berinteraksi. So, dalam aktiviti sekolah. So, kepelbagaian ini yang memerlukan penghormatan dan kefahaman daripada pihak sekolah serta pelajar lain bagi mewujudkan suasana yang
harmoni dan inklusif antara pelajar-pelajar itu sendiri. Okey, faktor yang ketiga adalah faktor status sosioekonomi keluarga. Seperti yang kita tahu, pelajar-pelajar di sekolah terdiri daripada latar belakang ekonomi yang berlainan. So, perbezaan dalam status ekonomi boleh mencipta jurang peluang pendidikan tersendiri yang mana ia mempengaruhi hubungan sosial antara pelajar dari latar belakang yang berbeza. Contohnya lah, pelajar dari keluarga yang kurang berkemampuan mungkin lebih terdedah kepada tekanan sosial dan psikologi yang memberi kesan kepada prestasi akademik mereka. So, faktor yang keempat yang saya kemukakan di sini, faktor yang pengaruhi sosial budaya di sekolah iaitu faktor sekolah dan persekitaran sosial, di mana kalau kita lihat, jika keluarga pelajar itu mengamalkan nilai inklusif dan menghargai kepelbagaian, pelajar itu sendiri akan lebih cenderung untuk membawa nilai tersebut ke sekolah. Manakala apabila berlaku sebaliknya, jika pelajar itu dibesarkan dalam keluarga dalam persekitaran yang tertutup dan penuh prasangka, ini mungkin mencabar keharmonian di sekolah. Maksudnya, apa yang berlaku di rumah, dia akan membawa keadaan itu di sekolah. Okey, untuk implikasi kepelbagaian sosial budaya di sekolah, saya bahagikan kepada implikasi positif dan implikasi negatif. Di sini implikasi positif saya kemukakan 3. Yang pertama iaitu memupuk toleransi dan penghargaan terhadap kepelbagaian itu sendiri. Maksudnya di sini kepelbagaian budaya dan etnik ni dia memberikan peluang kepada pelajar itu sendiri untuk belajar menghormati dan menghargai perbezaan antara satu sama lain. So, contohnya program pertukaran budaya, aktiviti pelbagai budaya di sekolah, ia sebenarnya memberi peluang kepada pelajar itu memahami lebih lanjut tentang cara hidup bangsa-bangsa lain. Okey, untuk implikasi positif yang kedua adalah meningkatkan kefahaman sosial. Di sini pelajar yang berinteraksi dengan rakan-rakan dari latar belakang yang berbeza, budaya, agama, ia akan mengembangkan lagi pemahaman mereka itu sendiri tentang perbezaan budaya-budaya lain. Sebagai contoh, kalau kita tengok pembelajaran tentang sejarah dan tradisi bangsa lain ni, dia boleh memperkukuhkan pelajar itu tentang konteks sosial dan budaya yang berbeza. Okey, untuk yang ketiga iaitu implikasi kepelbagaian budaya positif yang ketiga saya kemukakan di sini adalah pembelajaran dan penerimaan budaya lain. Maksudnya di sini kepelbagaian sosial budaya itu yang memperkayakan pengalaman pembelajaran pelajar. Maksudnya di sini pelajar yang dari pelbagai latar belakang budaya dapat berkongsi tradisi, dapat berkongsi makanan, berkongsi pakaian dan cara hidup mereka yang menggalakkan perasaan ingin tahu dan penerimaan terhadap perbezaan. Sebagai contoh, program kalau kita lihat di sekolah pihak sekolah sering mengadakan program pertukaran budaya dan aktiviti pelbagai budaya untuk memberi peluang kepada pelajar itu sendiri untuk memahami dengan lebih lanjut tentang cara hidup bangsa lain dan memperkukuhkan hubungan sosial antara satu sama lain. Okey, untuk implikasi kepelbagaian budaya dari sudut negatif pula, saya kemukakan di sini adalah stereotip dan prasangka. Maksudnya di sini, tanpa pendidikan yang mencukupi mengenai kepelbagaian dan penghargaan terhadap budaya, kepelbagaian sosial budaya, ia akan mencetuskan stereotip, prasangka dan diskriminasi itu sendiri antara pelajar. Maksudnya ia mungkin berlaku apabila pelajar itu sendiri dia membuat generalisasi berdasarkan budaya dan bangsa. Bagi contoh, pelajar mungkin mempunyai pandangan negatif terhadap rakan yang berasal dari bangsa atau agama yang berbeza dan
benda itu sendiri akan menimbulkan ketegangan dalam hubungan sosial di sekolah. Okey, implikasi yang kedua adalah implikasi konflik sosial dan ketegangan etnik. Maksudnya di sini ketidaktoleransian. Ketidaktoleransian dan kekurangan pemahaman terhadap perbezaan budaya menyebabkan konflik antara pelajar itu sendiri yang boleh menjejaskan keharmonian dan integrasi dalam sekolah itu sendirilah. So sekiranya kita tidak tangani dengan baik isu perbezaan agama, adat resam atau bahasa ini, ia boleh mencetuskan konflik antara pelajar dari latar belakang yang berbeza lah. Okey, untuk yang ketiga, implikasi kepelbagaian budaya yang ketiga, iaitu kesan terhadap prestasi akademik. Maksudnya di sini, pelajar daripada latar belakang sosial ekonomi yang berbeza mungkin mendapat cabaran dalam prestasi akademik kerana akses yang tidak sama rata dan kepada sumber pembelajaran. Maksudnya di sini perbezaan dalam penguasaan bahasa dan kemudahan pendidikan juga ia memberi kesan sebenarnya kepada pencapaian pelajar itu sendiri. Di mana ia boleh mencetuskan jurang prestasi akademik di antara pelajar dan dari pelbagai latar belakang yang berbeza. Itu saja. Peranan guru dalam mendepani isu jurang pencapaian akademik, iaitu isu yang pertama, guru menyediakan nota ataupun bahan rujukan percuma. Guru boleh menyediakan bahan pembelajaran dalam bentuk salinan cetak atau digital supaya murid tidak perlu membeli rujukan yang mahal di luar. Okay, untuk kita menghapuskan ataupun mengatasi jurang pencapaian akademik ini, guru di sekolah perlu menyediakan buku tulis percuma ataupun nota rujukan percuma bagi murid yang tidak berkemampuan. Ini dapat mengatasi masalah jurang pencapaian akademik. Okay, yang kedua, mewujudkan sudut bacaan di kelas. Jadi di kelas, setiap kelas, guru perlu mewujudkan sudut bacaan ataupun pengumpulan bahan-bahan bacaan untuk murid membaca. Jadi murid ni tidak perlu untuk membeli buku di luar kerana masalah ekonomi. Dan yang ketiga, disebabkan persekitaran. Okay, masalah persekitaran di rumah ataupun seperti yang kita tahu seperti di kawasan pedalaman, murid kurang ruang untuk pembelajaran disebabkan persekitaran rumah yang terlampau ramai ataupun keadaan dalam rumah yang kurang selesa. Jadi alternatif guru ialah dengan menyediakan bilik darjah yang selesa untuk pelajar, untuk murid belajar di sekolah. Peranan guru bagi mendepani isu kurang penyertaan dalam aktiviti kokurikulum ialah dengan menyeimbangkan penyertaan dalam aktiviti kokurikulum. Seperti contoh, guru perlu memberi penerangan kepada murid dan ibu bapa tentang kepentingan menyertai dalam aktiviti di sekolah, iaitu sukan, kelab dan persatuan untuk pembangunan diri dan masa depan mereka. Ibu bapa mungkin kurang pendedahan tentang kepentingan aktiviti kokurikulum di sekolah. Jadi tugas sebagai guru di sekolah ialah guru perlu memberi pendedahan kepada ibu bapa tentang pentingnya mengikuti ataupun mengikuti aktiviti kokurikulum di sekolah. Kerana dengan aktiviti kokurikulum ni, ianya dapat memupuk semangat ataupun kemahiran kepimpinan dalam diri murid serta kerja berpasukan dan juga disiplin murid itu dapat ditingkatkan sekaligus dapat membantu dalam kejayaan akademik dan kerjaya murid. Jadi bila murid tu dah menyertai aktiviti kokurikulum, secara tidak langsung murid tu membina jati diri dia untuk lebih bertanggungjawab dan yakin dalam melakukan sesuatu tugasan ataupun melakukan sesuatu aktiviti ataupun membuat keputusan. Okay, dan seterusnya memastikan semua murid wajib menyertai sekurang-kurangnya satu kelab, persatuan dan sukan. Di sekolah perlulah diwajibkan untuk satu orang murid tu menyertai 3 aktiviti kokurikulum
yang termasuk daripada satu kelab dan satu persatuan dan juga satu sukan, bagi menggalakkan murid ni lebih berminat. Sebab seperti yang kita tahu, murid ni dia kebanyakan ataupun ada beberapa murid yang tidak mengikuti aktiviti co-curriculum di sekolah kerana mungkin disebabkan malu ataupun kurang sokongan daripada ibu bapa ataupun kurang sokongan daripada orang sekeliling. Peranan guru dalam mendepani isu jurang akses kepada teknologi ni, untuk guru mengatasi ni, guru perlulah menyediakan alternatif untuk murid yang kurang akses kepada teknologi dengan menyediakan bahan pembelajaran dalam bentuk fizikal. Jadi bila di sekolah, kepada murid yang kurang akses ataupun tiada akses internet di rumah, guru perlu menyediakan latihan ataupun kerja rumah dengan mencetak bahan tersebut ataupun memberikan buku latihan ataupun bahan bacaan supaya murid itu tidak ketinggalan dalam pembelajaran. Jadi guru perlulah mencampurkan pembelajaran tradisional dan juga pembelajaran digital bagi membantu murid-murid yang kurang akses kepada peranti ataupun internet ni. Bagi murid yang tidak mempunyai komputer tetapi masih mempunyai telefon pintar, guru juga boleh menggunakan aplikasi pembelajaran yang mesra telefon seperti apa? Seperti WhatsApp, Telegram ataupun Google Classroom. Guru juga perlu menggunakan teknologi di sekolah secara optimum. Sebagai contohnya, di sekolah, kemudahan teknologi yang biasanya ada ialah projektor dan juga skrin layar. Jadi di sekolah saya pun ada makmal bilik ICT yang kecil yang boleh memuatkan satu kelas, dan penggunaan bilik ICT ni terlalu padat sebab hanya ada satu bilik ICT. Jadi dengan adanya bilik ICT dan kemudahan teknologi lain, kita mesti di sekolah mesti mengoptimumkan penggunaan tu. Jangan membiarkan bahan teknologi itu tidak digunakan. Mestilah menggunakan secara optimum, berterusan, supaya untuk membolehkan semua murid ini dapat mengikuti pembelajaran sama ada di dunia digital ataupun fizikal. Dan yang seterusnya, yang terakhir ialah guru boleh menggabungkan kaedah secara digital dan tradisional supaya murid dapat mengikuti pelajaran dengan adil dan saksama. Soalan daripada Soalan saya, apakah cabaran yang mungkin dihadapi oleh seorang guru dalam menangani ketidaksamaan pendidikan akibat kepelbagaian sosial budaya ini? Apakah faktor yang berpengaruhi? Bagi menjawab soalan cabaran yang mungkin dihadapi oleh guru dalam menangani ketidaksamaan pendidikan dalam akibat daripada kepelbagaian sosial budaya. Jawapan untuk soalan ni ialah yang pertama, kekangan masa dalam memberi perhatian kepada semua murid secara individu. Di kelas, disebabkan murid terlalu ramai dalam satu kelas hingga mencecah 40 ke 45 orang. Jadi kesukaran untuk guru memberikan perhatian kepada semua murid secara individu. Kerana jumlah yang sepatutnya untuk satu kelas hanyalah 25 orang. Jadi kalau 40 ni murid terlalu padat. Dan yang kedua ialah kurangnya sumber atau bahan yang sesuai untuk memenuhi keperluan semua murid. Keperluan di sekolah, mungkin di sekolah bandar keperluan sangat mencukupi, tapi untuk kawasan luar bandar ataupun kawasan pedalaman, sumber ataupun bahan yang diberi ataupun yang ada di sekolah sangatlah terhad. Maksudnya murid tidak mendapat keseluruhan bahan ataupun sumber. Untuk yang ketiga, rintangan daripada ibu bapa yang kurang memahami kepentingan pendidikan inklusif. Rintangan daripada ibu bapa. Ibu bapa ni kurang pendedahan ataupun ibu bapa tidak tahu kepentingan pendidikan itu sendiri. Jadi bila ibu bapa tidak faham, dia tidak menggalakkan sangat anak-anak mereka untuk belajar.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih di atas pertanyaan soalan yang berkaitan apakah faktor yang mempengaruhi kepelbagaian sosial budaya di sekolah. Seperti yang saya terangkan tadi, faktor yang mempengaruhi sosial budaya ni ada banyak, tapi saya akan menjawab melalui 4 faktor sahaja. Faktor yang pertama adalah faktor bangsa. Seperti yang kita tahu, di setiap sekolah bukan sahaja mempunyai satu bangsa pelajar-pelajarnya, malahan mempunyai pelbagai bangsa. Ada Melayu, ada bangsa Cina, ada bangsa India, dan berlakulah perbezaan di sekolah itu sendiri. Maksudnya di sini, setiap kumpulan etnik di Malaysia ni, dia memiliki bahasa dan dialek yang berbeza. Seperti yang kita tahulah, di sekolah itu sendiri ada pelajar yang berbangsa Melayu. Nah, pelajar yang berbangsa Melayu ni, dia lebih cenderung untuk menggunakan bahasa kebangsaan, iaitu bahasa Melayu dalam interaksi dan percakapan mereka itu sendiri. Manakala untuk pelajar Cina, dia lebih menggunakan bahasa Mandarin untuk mereka berinteraksi. Dan manakala untuk pelajar Tamil, kemungkinan mereka akan menggunakan bahasa mereka sendiri, iaitu bahasa Tamil, untuk mereka berinteraksi dan berkomunikasi dengan pelajar-pelajar lain. Itu di situ kita boleh lihat itu salah satu faktor yang mempengaruhi kepelbagaian sosial budaya di sekolah. Okey, untuk faktor yang kedua iaitu faktor adat resam. Faktor adat resam ni seperti yang kita tahu, pelajar tu dari pelbagai bangsa, iaitu dari pelbagai bangsa akan menyebabkan mereka itu ada adab resam yang berlainan. Maksudnya adat resam itu sendiri akan mempengaruhi cara pelajar itu merayakan perayaan, cara pelajar itu berpakaian, maupun cara pelajar itu berinteraksi. So, kepelbagaian ini ia memerlukan penghormatan, kefahaman dari pihak sekolah serta pelajar itu sendiri untuk mewujudkan suasana yang harmonik dan inklusif antara mereka. Maksudnya, kalau dia tidak saling mengenali adat resam itu, kemungkinan besar perbezaan dan kefahaman dan penghormatan itu tidak akan diterima oleh pelajar-pelajar yang berlainan bangsa di sekolah itu sendiri. Okey, untuk faktor yang ketiga, bagi menjawab soalan tadi, faktor yang ketiga adalah faktor status ekonomi, sosial ekonomi keluarga pelajar itu sendiri. Seperti mana yang kita tahu, dalam sesuatu sekolah, tidak semua pelajar berkemampuan. Ada yang pelajar dari keluarga yang berkemampuan, manakala ada pelajar yang dari keluarga yang kurang berkemampuan. So, perbezaan status sosioekonomi itu sendiri, ia akan mencipta sejajuran untuk pendidikan. Maksudnya pelajar kebanyakannya pelajar dari keluarga yang kurang berkemampuan ini, ia lebih cenderung dan terdedah kepada terdedah kepada tekanan sosial dan psikologi itu sendiri, dan sekaligus ia memberi kesan kepada prestasi akademik pelajar-pelajar itu sendiri. Okey, faktor yang keempat adalah faktor dari segi keluarga dan persekitaran sosial. Seperti yang mana yang kita tahu, pelajar kita ni berasal dari pelbagai latar belakang keluarga. Ada yang berkemampuan, ada yang kurang berkemampuan, dan ada yang dari keluarga yang harmonis dan ada dari keluarga yang kurang harmonis, itu dari penceraian ibu bapa. So kalau kita lihat di sini, jika keluarga pelajar itu mengamalkan nilai inklusif dan menghargai kepelbagaian budaya itu, pelajar itu sendiri akan lebih cenderung untuk membawa nilai-nilai tersebut ke sekolah. Manakala sebaliknya, jika pelajar itu dari keluarga yang kurang mengamalkan nilai-nilai inklusif dan menghargai kepelbagaian budaya ini, pelajar itu sendiri akan lebih tertutup dan
penuh prasangka. Itu yang mungkin mencabar keharmonian di sekolah. Maksudnya di sini kalau kita lihat kalau pelajar itu dia harmonis lagi dari keluarga dia akan membawa keharmonian itu ke alam persekolahan. Maksudnya keluarga, apabila keluarga mereka happy di rumah, maka gembira di rumah, dia akan melahirkan suasana yang gembira di sekolah. Manakala jika pelajar itu mempunyai masalah di rumah atau tekanan di rumah dan dia sebagai kesimpulan daripada analisis daripada kumpulan kami ini, seperti yang kita tahu, kepelbagaian sosial budaya di sekolah sememangnya memberi keunikan kepada sistem pendidikan kita. Tetapi di sebalik keunikan itu, ia juga boleh mewujudkan ketidaksamaan jika ia tidak ditangani dengan baik. Jadi penting untuk pihak sekolah, guru-guru, ibu bapa maupun masyarakat yang lain bekerjasama dalam memastikan setiap murid walaupun mereka berlatar belakangkan sosioekonomi yang rendah, mereka yang kurang berkemampuan, mereka yang kekurangan daripada sumber pendidikan, mereka tu mendapat peluang pendidikan yang sama rata, yang adil dan saksama tanpa mengira latar belakang mereka.